أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا كما النبيين والهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واتلف به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا قوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi apa kita buat ya, kita akan fokus kepada praktikal terus ya, aplikasi dipanggil. Maknanya kita terus kepada macam mana cara nak menerangkan kalimah-kalimah dan ayat Al-Quran. Ya, bermula dengan Fatihah ya. Jadi dia punya maklumat-maklumat yang berkaitan tu kita akan buat semasa kita menerangkan tu ya. Sebagai contohnya nanti saya buka salah satu daripada modul keperluan. Saya share sekejap, ambil buka yang tadi, buka modul tu dulu, jadi kita boleh share dalam kalau saya belum kongsikan lagi. Dia dalam kita mengenal kalimah ni, dia ada dinamakan formula 8K formula 8K yang tu sebagai panduan cara nak menerangkan kalimah. Jadi mana dia kelas pengenalan. Mana kalau tengok ni, dia tu dalam modul tahap kenalan ni ialah modul kedua ya. Dalam modul kedua tu, modul kedua ni yang ni ya, ada slide yang kita attach tu, dia nama dia walaupun kat atas tu tak ada tulis, tapi belah bawah tu kita ada tulis formula 8K. Yang ni tak nampak ya. Kita share screen. Oh, belum share screen tadi ya. Tadi kita share screen dulu, iaitu pergi ke sini dulu. Okey. Okey ya. So yang ni dipanggilkan faedah menguasai kalimah Al-Quran QHS menggunakan 8K ya. Kalau dalam buku tu, kalau saya buka dalam buku tadi, kita pergi bahagian buku QHS book. Okey, cuma buku saya ni dah update, tapi dia punya page tu mungkin lari sikit, tapi konten dia masih lagi sama, dia modul kedua ya. Kalau kita ambil modul kedua ni, kalau kita pergi ke bahagian isi kandungan, kalau komputer kita kandungan, kita klik je dekat modul kedua tu. Sini ialah modul kedua yang ni ya. Apa tu? Qaedah menguasai kalimah, persediaan diri dan adab baca Al-Quran. Muka surat yang terbaru ni 47, yang lama mungkin awal lagi ya, sebab ini dah banyak tambahan. Yang tu muka surat berapa? Kalau dalam isi kandungan ni kan, ni. Tengok yang modul kedua ni, bab kedua ni, bab 3 ya. So yang baru ni 47 lah. Sebab kita banyak edit dan tambah-tambah yang mana yang perlu. So kalau saya terus kat sini, klik je komputer ni, kita klik je ya. Ni bahagian dia. So di sini kita ada kaedah yang dipanggilkan, kalau yang nak senang saya terus pergi pada slide ya. Slide yang kita attach tu, dia punya scroller depan dia. Di sinilah. Ini dah lebih 3 dah.
Yang ni. Ya. Ini 8 PD Presiden diri, tapi sebelum tu ke dalam dia ke. Ini ialah ni dia. Tapi lain sikit, kita dah ubah sikit ya. Kalau yang sekarang ni yang terbaru, kita rupa dia macam ni lah, warna biru. Itu cuma presentation je lah ya. So kita gunakan ni, dia konten dia sama. Maknanya kalau kita nak menerangkan kalimah, kita mulakan dengan kalimah dan Fatihah. Nanti mula sekali kita, dia ada 8 step lah. 8K ni maknanya ada 8 langkah-langkah ya. 8 langkah. Saya gunakan 8 tu senang nak mengingatnya. Jadi nanti ada 8K, lepas tu ada 8A. 8A tu kalau kita nak menang ayat pula. 8K kalimah. K untuk kalimah, A untuk ayat. Jadi bermakna kita kena mahir 8 langkah. Yang pertama sekali yang kita kena mahir ialah mengenal, memahami serta menerangkan jenis dan wazan kalimah. Wazan tu maksud dia bentuk ya. Ya. So yang mana yang kita perlukan penangan, kita pergi buat rujukan ya. Lupalah tak ada line wifi tu. Siapa kata lah tak ada line. Rupanya kena pakai wifi sendiri. Ya. Dia boleh masuk dah. Okey. 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 So maknanya yang pertama sekali bila kita nak menerangkan kalimah tu, kita mesti tahu jenis dia. Lepas tu wazan dia. Biasanya jenis dan wazan dia datang sekali. Kalau fi'il madhi ada wazan dia. Kalau fi'il mudhari ada wazan dia. Sebab wazan tu dia menukar bentuk. Bentuk dia satu macam ni, dua ya, tu. Okey. Dan selepas kita menerangkan jenis dan wazan tu, kita terangkan ciri dia pula. Ciri kalimah tu ialah seperti apa? Contohnya ta'yin. Kalau ingat lagi apa yang kita dah belajar dulu, ta'yin ialah sama ada dia ma'rifah ataupun nakirah. Itu ta'yin dia, ya. Sama ada dia ma'rifah atau warna putih pula, ambil warna merah. Dia warna merah. Ya. Kalau isim ma'rifah itu ta'yin lah tu. Ataupun kalau dia bukan isim ma'rifah, dia isim nakirah. Itu dipanggilkan ta'yin. Dia bahasa Arab ni lah. Okay. Lepas tu ciri satu ta'yin, keduanya dia ada jantina pula. Kan? Apa dia? Jantina kalimah sama ada muzakkar atau muannas. Lepas tu dia ada bilangan pula. Kan? Mufrad musanna dengan jamak. Ya. Itu bagi kata nama ya. Kalau bukan kata nama, dia ringkas lagi. Ada sebab kata nama dia tak ada jantina, tak ada bilangan. So mana yang ciri yang 4 ni untuk kata nama. Kalau fi'lun dia ada i'rab saja. I'rab nanti. Dia ada juga ciri, tapi dalam sebab kata kerja dia ada pelaku. Pelaku ialah kata nama. Jadi dia lah yang ada ciri itu. Ya. Tapi bila kita dah praktis, nanti kita tahulah. Tetapi kalau kalimah tu jenis harfun, dia tak ada semua benda ni. Ma'rifah tak ada, nakirah tak ada, bilangan semua tak ada, i'rab pun tak ada. Jadi maknanya yang ni lebih kepada fi'lun ni semua. Ya. Dan kita belajar lah, sambil itu kita akan belajar macam mana nak mengenal tanda-tandanya ya. Okey. Mana ini yang pertama kita kena mahir lah. Untuk kalau kita kata nak mahir kalimah. Lepas tu yang keduanya ialah kita juga kena mahir mengenai peranan. Kalimah dia ada peranan pula. Maknanya di dalam ayat tu dia ada fungsi dia. Yang tadi baru description. Keterangan je. Yang kedua ni, apakah fungsi dia? Kadang-kadang fungsi itu menjadikan dia jawab majrur. Itu fungsi lah tu. Kadang-kadang dia idhafah. Kadang-kadang dia membentuk ayat inna, ayat kana. Itu fungsi. Ya. Itu bahagian kedua. Ya. So, dia ingat ada 8 ya. Ini baru kita 2.
Kemudian kita juga perlu mahir dalam kalimah yang kita terangkan tu, kita boleh membuat pembentukan kalimah dia. Macam mana kalimah tu terbentuk dalam ayat tu, dia bermula daripada 3 huruf akar. Daripada 3 huruf akar tu, dia membentuk kata dasar, membentuk kata terbitan, membentuk kalimah. Dia lebih kurang 4 step lah. Itu pun kena mahir. Sebab kita nak pastikan bila kita kata kita kenal kalimah tu, dia mesti komprehensif lah. Bukannya tahu setengah orang, kalau tanya kalimah, dia tahu terjemahan dia, itu pun dia hafal. Tapi proses ni kita tak hafal dah, kita yang menterjemah. Bila kita buat pembentukan kalimah tu, ya, kita boleh memberi makna pada dia dah. Jadi bila kita beri makna, maknanya kita akan boleh buat nombor 4 dah. Kita boleh menterjemah kalimah tu, iaitu memberi erti kepada kalimah tu. Sekarang ni kita nak Allah suruh kita faham Al-Quran tu, sebab kita faham Arabnya, kita boleh terjemahkan. Itu sebenarnya. Tapi di Malaysia ni apa yang berlaku? Kita ajar untuk membaca terjemahan. Jadi kita tengok terjemahan orang, tapi sebenarnya kita tak tahu. Cuma kita ikut saja, kita hafal saja. So kita nak ubah tu. Kita nak orang Islam, dia sendiri boleh kenal, dia boleh terjemah. Dengan mengikut 8K ni, ya. Sebab tu kalau kita ikut proses ni, Ya. kita pun kita belajar untuk ubah. Ya. Sama kita pun boleh bukti proses bukan apa sebelah Ya. Kalimah tu ada bokeh betul. Di mana bokeh kita bukan tahu 1-2 benda je, 8 perkara. Kita secara holistik. Dan di antara langkah-langkah dia akan bantu pula. Itu dipanggil holistik dan simbiotik tu. Jadi bila kita apply ni, maknanya kita yakin kita dah mengenal keseluruhan, ya. Okey. Dan yang kelima ialah walau macam mana nanti saya akan potong ni, saya akan masuk dalam kumpulan YBK tu, boleh rujuk daripada situ, ya. Kalau tak sempat tengok buku, yang mana yang tak ada buku tu dia. So yang kelima pula aspek apa yang kita kena apa? Tadi apa? Mula description, keterangan. Kedua, fungsi. Lepas tu membentuk kalimah. Lepas tu menterjemah. Itu 4. Ya. Ini pun kira dah banyak dah tu, ya. Tapi tak cukup rupanya. Ada lagi bahagian. Kita juga kena menguasai ilmu tajwid dia. Aspek tajwid kalimah tu. Ya, dalam kalimah tu mesti tak lari daripada aspek tajwid. Ya, so itu pun kena mahir dia. Menguasai itu maknanya mahir lah tu. Maknanya apa saja berkaitan dengan tajwid pada kalimah tu, kita boleh menerangkannya, ya. Apakah contohnya? Contohnya pertama sekali huruf hijaiyah. Kalimah dibentuk oleh huruf. Huruf tu dia huruf hijaiyah. Itu bahagian tajwid sebenarnya. Huruf alif, huruf ba, ta, kan, bunyi atas bawah tu, kadang-kadang sukun, kadang dia melibatkan idgham, okay? Itu bahagian tajwid, ya. Bermula dengan yang paling asal ialah huruf lah. Maknanya di dalam kalimah tu mesti kita tahu setiap huruf tu. Kedua, huruf membunyikannya kita kena tahu aspek makhraj dipanggil. Makhraj ialah tempat keluar bunyi huruf. Kalau lam, daripada mana? Kalau sad, daripada mana? Kalau ha, ya, semua ni ada makhraj huruf. Itu bahagian tajwid. So bila kita membunyikan bunyi huruf, bukannya makhraj je. Makhraj tu tempat keluar bunyi. So bila keluar bunyi itu apa rupa dia? Bagaimana, tebal ke, nipis ke, terang ke, jelas ke, kan? Itu sifat pula. Yang panjang ke sebutan itu, ya, dan sebagainya, sifat pula. So sebab tu kita adakan ni supaya pembelajaran tu komprehensif. Tujuan kita apa? Sesiapa yang mahir ni besok, bila dia mengajar, dia dah lengkap. Lengkap mana kalau orang tanya saja, dia boleh jawab. Dan hukum-hukum tajwid. Tadi saya kata hukum ikhfa, kan? Non mati bertemu huruf-huruf tu tertentu, kadang tanwin. Lepas tu kadang-kadang hukum idgham, dan sebagainya. Itu di bawah hukum pula. Ada hukum panjang pendek tu hukum mad, hukum juga.
Tu maknanya lebih kurang bila kita kata ilmu tajwid ada berapa tu huruf hijaiyah dia, makhraj huruf, sifat huruf dan hukum, ada 4 benda. So nanti bila kita buat praktikal tu kita akan demo kan apa yang dimaksudkan tu. Lepas tu lepas tu nombor 6 ialah kita mesti juga boleh mengeja. Minggu dulu kita dah mulakan dengan mengeja ya. So maknanya untuk melengkapkan aspek mengeja pun kena tahu. Bila dia kena huruf hijaiyah, dia boleh mengeja letakkan baris dia. Kan ya, kalau ba tu huruf hijaiyah lah. Tapi ba kadang baris atas, baris depan, baris bawah, kadang-kadang tanwin, kadang sukun. Jadi dia dia mesti boleh mengeja ya. Mengeja dia syarat dia apa? Kalau dia dah mahir besok, mengeja secara oral tanpa melihat kalimah. Kalau untuk melihat tu itu latihan lah. Tapi mana bila kata dia main, okey, nak cuba ija al-mustaqim contohnya. So dia boleh mengeja tanpa melihat dengan penuh confident nak kata. Cuba al-mustaqim ayat kalimah ketiga dalam ayat ke-6 Al-Fatihah. Tawasal. Apa dia? Dia tak ada baris. Dia boleh bunyi saja. Dia bunyi A, tapi dia tidak berbaris. Itu eja lah tu. Okay. Betul. Lan ta'rifah Qamariah. Di mana dia boleh, bukan takat dia lan ta'rifah saja, dia boleh memberi nama pun. Itu dia. Lagi. Baris dia. Domah, okey betul. Arab dia domah, kalau Melayu dia baris depan lah. Tapi kalau boleh jangan guna Melayu, guna ke Arab lah. Sin. Kun. Ya. Ta. Okey. Fathah. Okey. Okey. Kasrah. Betul. Ya, mat. Kita panggil dia ya, mat. Okey. Bagi atas. Mustaqimah. So masa mengeja kita sebut dia mi bagi atas bunyikan ma. Masa menyebut boleh sukun sebab kita menyebut kalimah kita boleh wakaf dan sukun. Sebab tu kita kena mengeja sebab kadang-kadang bunyi dengan ejaan lain. Ihdinas siratal mustaqim kita sukun. Tapi bila mengeja tak boleh sukun mim. Dia kena sebab apa? Dia ada sifat pada as-siratal. Siratal tawaratan dia kena bagi atas juga. Itu bahagian kaedah. Bila kita masuk sekali elemen kaedah tu dia mantap. Okey, itu maknanya mengeja ya. Dan mengeja tu biasanya dia akan datang sekali dengan menulis. Ya, macam mana caranya? Kalau kita besok disuruh menulis dan mengeja pakai lesi rokok itu, bila kita menulis kita mengeja sekali lah. Jadi maknanya aspek menulis pun kena mahir. Tak cukup kita kata saya kenal kalimah ni, tahu mana, tapi mengeja dengan menulis tak boleh kan? Tak cukup lagi. As far as QHS belum lagi, tak lulus lagi. Lulus kena 8 ni. Jadi itu supaya apa kita buat standard ni supaya kita yakin kalaulah kita dah tauliahkan dia besok, kita tahu dia dah lengkap ilmu nak menyampaikan pengenalan kepada kalimah tu. Dan akhir sekali bila dia dah buat 1 hingga 7 tu sepatutnya dia juga akan boleh melakukan nombor 8. Apa dia nombor 8 tu? Dia boleh menjawab apa saja soalan berkenaan kalimah tadi. Dengan kalimah. Kata macam al-mustaqimah 8 ni apa? Yang pertama dengan keterangan lah. Yang tak jenis apa? Wazan berapa? Lepas dia makrifah ke? Dia jantina ni macam mana?
Kan? Bilangan dia macam mana, error. Itu nombor satu. Lepas tu nombor dua, fungsi dia pula. Nah, fungsi dia apa? Isim sifat kepada sirotah. Kan? So, banyak. Mana kita nak satu package yang lengkap. Ya, supaya bila dia kata, yes, saya mahir, dah lengkap. Ujiannya ni lah. Kita akan tanya soalan berkenaan dengan apa, maknanya dia akan cover 1 hingga 8 dah. Ya. Ini ke aplikasi dia macam mana nak mengukur seorang tu betul-betul mahir. Ya. Okay, so itu yang nombor 2. Nombor 3 apa dia? Al-Mustaqimah, pembentukan kalimah. Kan? Kalau kita balik kepada pembentukan kalimah tadi, apa yang perlu buat, dia mesti mula dengan 3 huruf akar. Nampak? Pembentukan kalimah tu, dia mesti mahir mencari, pertama kali dia, apa huruf akar dia. Al-Mustaqimah apa huruf akar? Agak-agak je lah, tak apa ya. Okay. Kan, min tambahan. Itu membina jenis dia tu. Ini apa? Nur Fadilah, boleh jawab soalan tu. Al-Mustaqimah, kalimah ketiga dalam apa? Dalam ayat ke-6 Fatihah. Apakah 3 huruf akar? Sangat basic soalan ni sebenarnya, tapi sebab kita dulu tak belajar kan, jadi Sin, ta, ka. bukan. Okey ya, nanti kita akan tunjukkannya, sebab kita sekarang belajar cara digital ya. Kalau pergi ke Quran ni, nanti berlatihlah ya. Kalau tak berlatih tak boleh. Iaitu kita pergi ke kalimah tu, kalau cursor ni kita tekan je kat situ. Nampak? Tekan mustaqim kan, di bawah tu qaf waw mim, nampak? Tu lah 3 huruf akar dia. So lain pada qaf waw mim, yang lain waw tu pula huruf ilah dia bertukar pada alif. Dalam konteks ni dia bertukar pada ya. Dia, tapi yang lain tu tambahan je. Asal dia qaf waw mim. Lepas tu bila dia dalam pembentukan kalimah tu, waw tu bertukar jadi ya. Sebab tu pembentukan kalimah kena mahir. Kalau tak mahir pembentukan lain, nanti kita kenapa? Belum mana ada waw. Kan? So, itu yang membuatkan pembelajaran ni komprehensif dengan simbiotik tadi. Kalau orang tak boleh yang ni, belum cukup lagi. Package dia tak lengkap. Ya, nampak tak? Ni Nur Fadilah, nampak tak? Kita tekan, yang ni panggil Quran ni panggil apa? Quran, tafsir dan perkata. Kan ya? Kalau selalu guna patut dah main dah ni. Saya tunjuk-tunjuk je. Tambahan untuk membentuk wazan. Kan tadi jenis dah wazan. So dia nak gunakan wazan 10, dia tambah sim dengan ta. Tu bila kita kenal, besok semua boleh jawab soalan tu. Okey, so bermakna yang Hamzah Lam Ta'rifah ni tambahan. Ya, yang ini dia nak membentuk apa? Membentuk isim ma'rifah ni. Lepas tu mim ditambahkan untuk membentuk jenis dia ya. Bila dia bentuk macam ni, mim bari depan tu nanti dia akan jadi apa? Pertama tadi kita kena salah kita kata isim ma'rifah. Ya. Pertama dia isim lah. Lepas tu kita lalu mulakan jenis dulu. Isim dia ni ada dengan bentuk tu mim bari depan tu. Ya, lepas tu ta bari atas dan sebagainya tu dia dipanggil isim fa'il. Fa'il, isim fa'il ialah isim yang seolah-olah dia melakukan sesuatu perkara. Itu isim fa'il. Dia kata nama. Dia kata nama. Isim tu kata nama lah. Lepas tu dia ada fungsi dia. Ya. Jenis tu berkaitan dengan fungsi ya. Itu maknanya kalau isim fa'il tu jenis dia. Kemudian kita kata tadi menerangkan wazan. Dia sim, bila ada sim dengan ta tu dia wazan ke-10. Semua ni kena kenal. Kalau tidak tak boleh ya. Lepas tu barulah ciri dia. Ciri kalau kata nama ada 4. Bermula ta'in, sama ada ma'rifah ataupun akhirah, maknanya dia ma'rifah lah. Apa tanda dia? Ada hamzah lam ta'rifah tu kan. Lepas tu dia ada jantina pula. Jantina sama ada muzakkar ataupun muannas. Ya.
So al-mustaqim ni ialah sifat daripada as-sirata. As-sirata ni muzakkar. So sifat dia kena muzakkar juga. Ini contoh saja ya, muzakkar. Kemudian bilangan pula. Kan? Adakah dia mufrad ataupun musanna ataupun jamak? Ya, ada tanda-tanda yang kita akan belajar lah. Tapi kalau tak tengok tanda pun kalau kita memahami konteks ayat dan mana ayat pun dah boleh tahu. As-sirata tu mufrad. Fraud. Bilangan dia ya. Jadi tunjukkanlah kami jalan. Jalan yang maksud kita satu jalan je. Jalan yang benar tu satu je. Jadi sifat dia mesti mufrad juga. Itu cara kalau kita tak dapat tengok pada kalimat tu dia ada pertalian yang boleh membantu. Itu mufrad. Kemudian akhir sekali i'rab dia. I'rab biasa kita ujung kita tutup dengan yang lah. Yang apa ni i'rab dia apa So tadi kita kata mim pada atas. Mim pada atas maknanya maksud. I'rab dia akhirnya kita sebut dia mansub. Boleh ingat lagi ke? Dah lama tak buat kelas. Marfu', majrur, mansub. Kenapa dia mansub? Adalah kerana sebab dia ngikut mausuf. Kalimah yang nak disifatkan tu dia panggil mausuf. Dia tu dia namakan isim sifat. Ini nombor 2, iaitu pertalian ataupun fungsi tadi. So yang ni akan membantu bahagian lain. Tu dia namakan simbiotik kata. Ini baru nombor 1. Nombor 1 baru. Tapi dalam nombor 1 tu dia juga akan beri petunjuk kepada yang lain-lain lah. So sebab dia simbiotik kan. Kalau kita buat nombor 3 pun dia akan beri tunjuk. Sebab dia akan gunakan maklumat daripada nombor 1. So ini contoh ya. Apabila kita yang pertama ialah kita menerangkan jenis, wazan, ciri. Kalimah mustaqim inilah caranya. Dia adalah isim fa'il wazan ke-10 yang ma'rifah, zakar, ifrad, yang mansub. Masih lagi tangkap baru description. Lepas tu nombor 8 tadi menjawab semua soalan kan. Kata kalau orang tanya apakah fungsi dia? Tak ada, ini baru description. Kan itu kedua dia fungsi dia apa? Dia adalah isim sifat kepada sebagai nombor 2 kita ambil contoh fungsi. Soalan dia apakah fungsi dia? Jadi fungsinya ialah fungsi ni peranan lah. Ialah isim sifat. Isim sifat mesti ada kepada kalimah as-sirata sebelumnya. As-sirata dia macam ni ya. As-sirata. As-sirata. Kalau S tu mana suat. Kalau T besar to. Ijaan pun kita kena mahir juga lah ya. Sebab tu bagian menulis tadi bukan takkan menulis kalimah saja. Arab, menulis Jawi, Merumi pun kena betul juga. Okey. Kita nombor 8 tadi kalau lepas kita buat pertanyaan orang bertanya macam-macam. Kata dia tanya aspek tajwid pula. Kan? Okey, soalan ini baru fungsi ya. Ini kita ambil ini soalan lah ya, bagian menjawab soalan. Contohnya nombor 1 soalan A lah ya, fungsi kalimah. Fungsi kalimah. Kata kalau orang tanya bahagian tajwid pula. B bahagian tajwid ya. Okey, kata kalau saya apakah al-mustaqimah ya ni sekarang ya. Apakah nama hamzah lam ta'rifah? Itu tajwid lah tu. Betul. Jawab dia betul ya. Tajwid. Ini contoh saja. Okey. Hamzah lam ta'rifah qamariyah. Nak lengkap kena penuh lah ya. Nama dia ialah Hamzah
lam ta'rifah qamariyah. Itu tajwid. Kemudian tajwid juga. Okey, kenapa Hamzah wasal ni? Katalah orang tanya kan ya. Kenapa Hamzah wasal tu tidak dibariskan? Ini test saja, belum belajar lagi kan. Ya. Tu pun boleh jawab nanti. Bila mahir ya. Sebab apa? Hamzah wasal ni, bila dia baca wasal daripada kalimah belakang, dia digugurkan dalam bacaan. Masa menyebut kalimah, kita bunyi al. Tapi siratal tak ada gugur. Masa bacaan secara bersambung, dia gugur dalam bacaan. Kalau dia baris, dia kena bunyi. Siratal al-mustaqim. Kalau baris, sebab tu dia tak boleh baris tu. Semua yang ada hamzah wasal ni, bila baca sambung, gugur. Dia, dalam bacaan, dia tak bunyi. Kalau baca kalimah saja, dia baru dibunyikan. Dibunyi ya. Ini berkenaan dengan kenapa hamzah wasal sok ya, dia tidak berbaris. Tu banyak. Kalau nak soalan memang banyak ya. Bayangkan nombor 1 berapa aspek je. Nombor 2 lagi, nombor 3 kan ada 7 kan. Maknanya orang yang mendengar penjelasan kita, dia boleh bertanya macam-macam. Tapi sebab kita dah mahir, insya-Allah kita boleh. Tapi dia kena praktis dululah ya. Tak praktis tak boleh. Itu bahagian apa? Bahagian tajwid hamzah wasal ya. Huruf hijaiyah lah tu. Ini mana huruf hijaiyah kan ya? Kenapa huruf hijaiyah hamzah wasal tu tak dibaris? Soalan dia dia bersabit soroh sekali. Sebab fungsi hamzah ialah memakrifahkan. Itu bahagian soroh. Pada masa sama dia juga terkait dengan tajwid. Membunyikan tu tajwid. Sebab tu Quran kena belajar sekali. Soroh, nahu dengan tajwid kena belajar. Dia package tu kena ada. Kalau kita tak beli package, macam ibarat kita buat rumah. Tiang dah buat, dinding dah buat, tak dah buat. Tapi tingkap tak buat. Contoh, tak lengkap. Masih belum lagi rumah kan. Sebab tu Quran pun sama juga. Lepas tu dia kena komprehensif dengan holistik dengan simbiotik tu kena ada. Okey, katalah bahagian yang keenam mengeja pula. Ya. Nanti ada orang bertanya, ya, macam mana nak mengejanya? Kan? Bahagian mengeja pula itu kena tunjuklah macam mana nak mengeja. Ya. Oh, jaja. Okey. Oh, ini punya laptop ni ya. Dah betul lah. Tu bermakna yang ke-8 tu ialah bukti lah. Bukti yang kita kata kita dah menguasai. Apa saja orang bertanya kita, insya-Allah kita boleh jawab. Walaupun ada kadang-kadang orang bertanya ni soalan pelik. Yang tak kena tapi kita boleh juga menjawab. Ada boleh menjawab soalan yang tak berkaitan pun kita. Itu nombor 8 tu. Kalau tanya apa makna dia, kita beritahu maksud. Jadi bermakna berkaitan dengan nombor 4 terjemah kita, sebab kita dah boleh membuat terjemah tadi. Kalau tanya makna, kita bukan setakat boleh beritahu makna, kita boleh menerangkan kenapa dia makna dia macam tu. Begitu juga aspek lain dia, kita kata macam Hamzah tadi kan, kenapa dia tak boleh, kita boleh terangkan kenapa sekali. So kalau dia tak boleh menjawab kenapa, dia tahu tak berbaris saja, masih lagi tak lengkap. So package dia tu tak lengkap.
Lepas tu menulis lagi. Yang menulis pun, kalau orang kata, tolong tulis, kan? Sebagai pertanyaan, boleh tak you tulis? Dan kita buktilah dengan penulisan. Penulisan dua cara lah. Satu manual, tangan. Satu, okey. Kalau dia duduk tempat lain, takkan nak tunjuk manual kan? Tak nampak. Okey, sekarang saya tunjukkan. Gunakan lesen logo tu, saya menaik atas tu, you boleh tampak. Kalau kita nak mengajar secara oral, kita boleh jelas. Kita Ya. sekarang. Kita terus, kita tak tengok kalimah tu, kita terus. Kalau dia internet dengan kita, dia boleh dengar macam ni kan, ya. Al-Mustaqimah macam tadi lah. Al-Wafal, Lam Ta'rifah, Qamariyah, Mim Dhammah, Sin Sukun, Ta Fathah, Qa Kasrah, Ya Mad, Mim Fathah. Macam tu. Keseluruhan kalimah-kalimah Fatihah dulu. Bila dah kita mahir Fatihah, kita apply yang lain lah pelan-pelan, kan. Barulah kita dapat merasakan Quran, tak, ya. Kita mengenal. Dulu kita bunyi je. Kita membunyi saja, kan. Okey. So itu maknanya pertama sekali lepas pada ni kena mahir yang formula dipanggil 8K dah. Ya. Yang ni kita boleh, saya tu boleh tutupkan nota tu tadi. Lepas tu kalau perlu saya boleh hentar terus dekat grup tu. Ya. Kita digital, banyak macam-macam kita boleh buat. Ya, yang ni kalau saya nak hantar ni, saya akan sini tak boleh, ya, sebab dia snipping tool tu kena cross sharing, tak apalah, saya hantar lepas ni lah. So mahir dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu, okey. Okey, cuba sebelum kita proceed, cuba try recall apa dia yang 8 dah. Jenis dan wazan. Okay, sebab jenis dia berkaitan dengan wazan, ya. Mesti bersangkut. Lepas tu ciri. Yang pertama jenis dengan wazan yang membina bentuk. Lepas tu ciri. Ciri ada 4. Apa dia? Okay. Sama ada ma'rifah atau nakirah. Ya. Bilangan dan i'rab. Ya. So yang tu sebenarnya kita ada modul, ya. Kalau saya nak tunjukkan modul tu, kalau kita perlu nanti kita boleh berilah support dia, ya. Ini dah sebenarnya dalam tahap kedua yang saya tunjukkan sekarang ni. Modul dia ni untuk kelas asas intensif. Asas intensif, lepas tu ada bahagian satu ni, ya, bahagian tanda-tanda ciri ismun. Tanda-tanda dan ciri ismun. Okey, di mana tu? Ni dia. Tu ciri-ciri dia. Pertama, umum atau khusus tu ta'yin lah tak. Bahasa Arab dia ma'rifah, umum ialah nakirah. Khusus ma'rifah. Yang keduanya jantina. Ya, sama ada muzakkar atau muannas. Lepas tu bilangan. Lepas tu i'rab 4. So kalau perlu betul, ya, kita boleh kongsikan slide ni, ya. Sama ada slide ataupun kita potong slide, copy slide ni lah, ya. Ni punya apa lah, penerangan dah. Ciri umum dan khusus apa dia? Nama dia ta'yin, sama ada nakirah atau ma'rifah, dan lepas itu dia adalah dia punya syarahan-syarahan dia. Macam mana cara nak mengenal contoh-contoh ayat Quran, kan, ya. Tapi sebab kita kelas ni jarang buat, jadi tak boleh nak ikut modul tahun lah nak habis. Jadi kita fokus terus, kita apply je. Yang mana perlu tu, ambil itu, refer saja, ya. Okey, so sekarang ni kita kita mulakan dengan ayat yang pertama dan kita cuba apply 8K itu, ya. Okey, so kita mula yang pertama sinilah. Bismillah. Ya, ingat berapa kalimah ayat pertama? Ada 4. Okey, ada 4. So kita kalau kita buat cara digital ni, bila kita berkongsi membuat pembentangan tu,
lebih senang lah sebab kita boleh kotakkan dia. Ini yang pertama. Ya, ini yang kedua. Ini kalimah ketiga. Kalau tak digital, kita kena tuliskan apa whiteboard, kan? Kena mungkin tak cantik pula tulisan kita kan. So, digital ni banyak membantu kita. Sebab tu kita buat package kita secara digital tu, yang dia akan banyak bantu. Lepas tu barulah kita mulakan penerangan kalimah pertama bis. Kalau nombor satu apa dia? Jenis dan wazan. Ya. Okey. Okey, beberapa cara ya. Pertamanya kita boleh gunakan apa ni? Quran ni untuk membantu. Apa kita buat? Tekan kat bismi tu, nak tahu jenis dia. Biasanya dia akan beri bawah ni. Ini dia. Kalau kita mula-mula lah ya, tak tahu ya. Dia satu yang biru tu dia kata kata depan. Tapi kata depan kita tak faham sebab ini Indonesia punya. Dia orang software ni orang putih buat. Tapi bila dia nak Melayu kan dia ambil bahasa Indonesia. Sama ada Google ke dia tak tahulah ya. Tapi sebenarnya B tu kita pun dah belajar dulu. Dia ada apa? Harfun jar. Harfun jar. Yang kata depan tu. Dan yang kedua dia ada nombor 2 ni kata benda. Yang kata benda ni ialah kata nama ya. Yang kata benda ni Indonesia. Kita tak pakai kata benda, kita panggil kata nama. Kata nama bermakna dia isim lah. Ya. Isim. Ya, so bermakna bila kita menerangkan kita akan kata bismi ni adalah gabungan harfun jar dengan isim. Bismi satu kalimah, dalam ayat dia satu kalimah, tapi untuk membina kalimah tu dia adalah gabungan 2 kalimah belakang. Harfun jar adalah satu kalimah, isim yang ni pun satu kalimah. Dalam tulisan dia hanya sim dengan min je nampak isim ke. Tapi sebenarnya asal dia lebih pada tu. Ya. Itu bahagian mana? Bahagian pembentukan kalimah. Kita akan nampak. Ya. Okey, so dalam bahagian satu kita kata nak menerangkan jenis. Jadi macam mana cara kita menerangkan nombor satu? Ya, kita kata kalimah bismi ini ialah kalimah ini adalah gabungan. Ya. Kalimah harfun jar. B tu. Bila dia bergabung, dia ada dengan lah. Ya. Dengan. Yang kedua tu kita panggil dia isim. Isim, isim ni ada jenis dia. Ya. Pecahan dia. Mana dia nama. So, nama ni adalah sebenarnya dia isim masdar. Jenis dia. Isim masdar wazan 1. Ya, nanti kita akan tunjukkan kenapa. Ini contoh saja ya. Belum lagi. Wazan 1. Jadi maknanya bila kita mengganti jenis tu dia ada wazan dia. Sebab kalau jenis saja, kalau tak sebut wazan, dia tak tahu yang mana satu. Sebab bentuk berbeza. Kalau wazan 1 lain, wazan 2 lain, wazan 3 lain. Ya, sebenarnya. Okay. Lepas tu, tadi apa? Makrifah ta'yin dia. Untuk Agak-agaknya kan ismi ni bila kita menyebut kalimah dia sebenarnya bunyi dia ismi. Tapi dalam penulisan Abdul Rahman tu digugurkan. Okey ya. Tak apa, ini mula-mula je ya, tapi sebenarnya dia makrifah. Ada sebabnya ya. Sebagai contoh, dia adalah mudhaf kepada Allah. Dia idhafah.
Bila mau mudhaf ilaih yang kedua tu makrifah, dia pun makrifah. Itu dia punya formula dia. Walaupun tak ada tanda. Walaupun tak ada hamzah la ta'rifah kan, sebab dia kenapa dia tak ambil hamzah, ada sebab dia mutah tak boleh. Ya. Tapi dia sebenarnya nama Allah. Jadi kalau kita kenal siapa yang punya nama tu, mesti tahu kenal nama dia lah. Nama Allah dah makrifah. So dia dah jadi isim makrifah. Okey, lepas tu jantina, muzakkar. Tak ada, kalau muannas salah satu pada tandanya dia ada huruf-huruf yang tertentu ya. Sama ada tamam butah ataupun kadang-kadang hamzah dengan alif mamdudah, ya, kadang-kadang alif maksudah. Itu ada tanda-tanda dia lah. Itu bagian lain lah ya. Okey, dan bilangan. Yang ni mufrad. Dia kalau nama ni jamak ni ijazah lain. Samaun. Apa ni? Asma. Kalau ismun tu mana mufrad lah. So bilangan dia ialah mufrad. Lepas tu dia punya i'rab. Nak sekarang baru yang akhir sekali. Ya. Tengok susunannya biar kita ta'yin dulu. Lepas tu jantina, bilangan, i'rab. So kalau kita selalu macam tu, kita tahulah nanti macam mana nak nerang ya. Dia tak ada tertinggal. Jadi i'rab kita letak sekali. Okey, sekarang mim baris bawah ingat lagi tak apa i'rab dia? Majrur. Majrur. Selesailah. Itu baru nombor satu ya. Kita letak nombor satu. Formula 8K nombor satu, maknanya kita boleh menerangkan dalam bentuk ni lah. Dia adalah gabungan kalimah harfun jar dengan isim masdar, wazan satu, ma'rifah, muzakkar, mufrad yang majrur. Dan ciri yang 4 ni doktor, dia hanya applicable untuk isim saja kan? Yang 4 ni isim. Kalau kalimah kita jumpa kalimah kata kerja nanti, dia pun format tapi ada yang tak masuk. Kerja ni dia tak ada. Kalau harfunjar tak masuk. Sebab tu bila kita menerang harfunjar tadi, tak ada ciri dia. Ya, ma'rifah tak ada, nakirah tak ada, bilangan tak ada, muzakkar tak ada, itu tak ada. Dia hanya untuk isim. Kita terangkan yang ada ciri lah isim tadi, yang isim dengan mim tu lah. Itu tak ada. Dia harfun. Okey, itu nombor satu ya. Apply 8K tu, nerangkan jenis, wazan. Bila wazan tu dia menjadi bentuk. Ismun tu bentuk tu adalah wazan ya, masdar. Okey, lepas tu kita ambil contoh kedua. Kedua ya, apa bersabit kita kena terangkan apa? Fungsi. Kalimah ni dua fungsi ni ya. Pertama B dengan apa tu? B dengan ismi tu membina pertalian dipanggil pertalian tadi jar wa majrur. Okey, jawab majrur. Nanti kita akan detail lagi pada tu. Kalau orang tanya kenapa jawab majrur, ada fungsi dia, ada sebabnya ya. Pertamanya dia membina pertalian dengan B dengan ismi tu dia jawab majrur, dan keduanya juga ismi itu dia tergantung makna, dia kena ada Allah, sambung dengan Allah. Juga idhafah kepada kalimah Allah. Nama tergantung. Jadi nak masukkan Allah. Jadi nama Allah dengan nama Allah. Kalau dia dengan nama kan maksud dia tergantung. Itu apa?
Salah satu tujuan idhafah digunakan dalam ayat kerana nak melengkapkan makna kalimah yang digunakan dalam ayat itulah. Okey. Yang ketiga, ni contoh je, kita bawa contoh ya. Sorry. Tiga kat sini. Tiga ialah pembentukan kalimah. Sebab pembelajaran memang saya tahu tak ada tempat lain ya. Kita memang buat kurikulum sendiri. Kalau tak, ini tak lengkap. Ya. So pembentukan kalimah. Cuba baca balik apa yang bermula dengan huruf akar. Lepas tu kata dasar. Kata terbitan. Lepas tu barulah kalimah ni. Okay. So untuk demonstrasi kita kita pergi untuk terbaik pembentukan kalimah, kita gunakan leksi logos ya. Ini kalau dia apa ni tulisan ni dia mengganggu leksi logos, kita akan adjust sikit lah. So kita pergi ke leksi logos di sini dan kita tab leksi logos lagi, itu kita ambil leksi logos. Okey. Kita buat sini, tag ni kita boleh adjust sikit kalau tak nak padam ya. Okay. Select dia boleh naikkan ke atas, kita tarik balik. Sebab kita nak gunakan tak ni ya, untuk apa yang dimaksudkan pembentukan kalimah ya. Mana dia ni tadi untuk apa? Untuk tak apa, kita boleh tak layan, kita boleh padam sebentar ya. Kita nak bersihkan kotak ni supaya kita dapat apa yang dimasukkan pembentukan kalimah. Maknanya kita nak tahu macam manakah kalimah ni terbentuk daripada tiga akar. Tadi kalau tekan dekat sim mim waw tadi, kalau kita baru-baru belajar tak tahu ya, bismi itu akan beri tiga akar dia di situ ya. Kita balik ayat bismi, tekan situ. Tengok ada nampak sim mim waw bawah tu. Itulah tiga akar dia. Ya, jadi bila nak buat pembentukan mula dengan tiga akar, jadi dalam leksi logos tadi ini tu sim lah. Sim tapi jangan bergabung ya. Yang tadi dia gabung dipanggil kata akar. Kata dan kataan. Huruf ni dia berasing. Jadi sim pertama mim. Ini bergabung. Singkan tekan space je. Dan ini pun space lah. Itulah tiga huruf. Lepas tu kita gunakan arrow ni ya, menunjukkan daripada sim memo tu kita jadikan perkataan. So perkataan dia biasanya kita akan gabungkan dia. Select. Gabung tapi ada huruf tertentu, kalau di huruf alif, waw dengan ya kena ubah. Sebab huruf ilah lemah. Huruf ni akan berubah apabila membentuk perkataan. So biasanya waw ni dia akan jadi dipanggil alif maksurah ya. Alif maksurah yang ni ya, ada ya ni tapak je alif kecil atasnya. Dan huruf bila dia bergabung, dia kena gabung menjadi perkataan. Lepas tu dia dah ada baris. Sin tu baris atas, mim baris atas. Kita sebut dia bukan sama. Sama. Itu kata dasar. Panjang. Dua harakat. Dia huruf alif mat. So huruf alif dia huruf mat, dua harakat. Jadi kita baca sama, dua harakat. Ini dinamakan, kita letak dalam bracket, kita beri jenis dia, lepas tu berikan makna dia sekali. Sama ni adalah dipanggil kata dasar. Alif ta, kalau yang menggunakan ni ya, dia nanti dia pandai menulis jawi sekali. Dasar. Dan alif sin roh, kata dasar, dan caller kan nak beri makna dia. Sama maknanya dia minta kata dasar untuk perbuatan maknanya. Jadi kalau sama, makna dia lah menamakan. Mi non alif, lepas tu mi kaf non. Menamakan. Jawi dia menamakan macam itulah.
Kenapa kita kita kena cari makna dalam, sebab daripada situlah dia akan berbanding pada kalimah. Nombor 4 kita kena terjemahkan, ya. Jadi lepas tu kita kena bina kata terbitan sebelum jadi kalimah tu daripada kata dasar. Sebab kata dasar ni nama yang makna yang asal saja, dia tak lengkap. Patut kalau lengkap mesti ada siapa, bila melakukan, kan. Tapi kata dasar tak ada, dia nama perbuatan. So bila dia jadi kata terbitan baru lengkap. Ya. Tetapi kata terbitan ni dan bukannya dalam bentuk kata kerja. Kata terbitan ialah nama. Kata kerja. Kata kerja ni ialah punca kepada semua kata terbitan. Sama ada bentuk kata nama atau kata kerja dan sebagainya. Dia nak menggunakan sah tadi dalam membentuk. Tapi kalimah dia bismi tu asalnya ismun. Ya. Dia punya kata terbitan dia adalah bukan alif, ya. Hamzah wasal, Okey. sin, Itu sin baris sukun, sukun. Lepas tu mim. mim, Mim baris apa agaknya? depan, dhammah. Dhammatain. Sebab semua kata terbitan dia belum makrifah lagi. Dia mesti nakirah. Tak payah takut nanti dia tak tahu. Dia dan dia mesti kata terbitan kalau kata nama dia mesti nakirah, mesti marfu', mesti mufrad, mesti muzakkar. Tu dia punya default dia. Basic dia. Kalau kalimah tu lain kita ubah. Nak cari kata dasar mesti dalam bentuk 4 tadilah. Nakirah bukan makrifah. Dia mesti muzakkar. Lepas tu dia mufrad dan mufrad yang majrur. Ya. itu dah dalam kalimah. So sekarang ni bila dah dapatkan terbetul barulah kita ubah suai jadi kalimah. Step keempat. Ya, basic form dia tu. So di sini barulah kita jadikan dia bismi. Okey. Dia jadi bismi, mana apa kita buat? Kita kena pertama sekali kita kena tambah bar sebelum dia. Kan dia ada bar punja tu. Kena tambah sebelum ismun tu B dengan ismun dulu. So B bila tambah harap punja dia akan menjadi apa? Bila dia bergabung kita kopikan yang ni. Ya. Dia akan jadi gabung, kita buanglah tanda campur tu. Itu campur tu nak menunjukkan proses dia saja. So bila dia bergabung apa terjadi? Hamzah wasal ni tengok saya. So hilang. Dia hilang. Nampak dalam tulisan tu Hamzah wasal ni hilang. Dia hilang. Ya. Lepas tu tapi asal dia baris depan, tapi bila bergabung dengan B dia tak boleh baris depan dah. Dia kena jadi majrur. Sebab harfun jar mesti memajrurkan kalimah yang digabung. Okay. Jadi bermakna sekarang dia tak boleh makrifah dah, ya. Makrifah tu tak ada B. Yang ni kan default dia. Tapi bila kita gabung B dia dah menjadi majrur. Maknanya mun tu kena jadi min. Mi. Sorry, mana tanwin dia sini. Jadi bismil. Ni pembentukan kalimah. Jadi pembentukan akan beritahu kita apa yang berlaku sebelum dia jadi kalimah tu. Barulah kita kenal kalimah tu bila kita tahu apa yang berlaku sebelumnya. Kemudian tetapi dia masih lagi bertanwin. Dalam tu dia tak ada tanwin. Dia tak ada sebab. So dia hilang tanwin itu apabila dia menjadi mudhaf kepada Allah. Dia idhafah. Bila idhafah dia syarat dia tak boleh mengambil tanwin, ya. Jadi apabila masukkan Allah selepasnya untuk melengkapkan makna dia, ya, Allah lam, lepas tu lam tersedit, lepas tu baris atas, ha baris bawah. Okey, ya. Bila ada bismillahi dia tak berasing, dia berasing kita spacekan. Nampak? Sepatutnya bismillahi, tetapi sebab dia mudhaf dia tak boleh ambil tanwin.
So dia kena gugurkan tanwin dia. Jadilah dia satu baris je. Dari bawah. Baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tak belajar ni, dia ingat memang dia Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tapi sebenarnya dia asalnya Bismun dah ada tanwin. Bila B dia majrukan saja jadi Bismin. Tapi mana dia tergantung. Kena ada kalimah Allah. Bila lah dia dah jadi idhafah. Kenapa bila sana ke? Okey. Kalau tak ada Allah, Bismin. Ya. Bismin. Tergantung kan. Dia tergantung. Okey. So bila akan penuhkan, dia jadi tahu dia tak boleh ambil tanwin. Dia gugur. Jadilah Bismillah. Sebab tu bacaan kita Bismillah. Kalau orang tak belajar ni, dia sebut je lah. Bismillah. Dia boleh hafal Bismillah. Tapi dia tak tahu kenapa. Ini dinamakan pembentukan kalimah. Banyak benda yang kita tahu. Bila kita tahu buat ni, pertama kita, apa? 3 huraka. Kalau orang tak belajar ni, huraka pun dah tak dapat jawab dah. Betul? Ya. Ya, banyak benda kita tak tahu. Huraka tak tahu, kata dasar tak tahu. Wasal ada situ pun kita tak tahu sebab dalam tulisan tak ada. Ya. Lepas tu kenapa dia bagi bawah pun tak tahu. Kenapa hilang tanwin pun tak tahu. Banyak benda tak tahu. Itu dia namakan komprehensi holistik tu. Dan setiap tu dia sebenarnya membantu kefahaman kita. Kena kalimah tu. Kan menarik. Bila kita dapat ilmu ni, kita sepatutnya merasa excited tau. Walaupun susah nampak kan, tapi kita bayangkan kalau kita dapat masa ini sangat hebat. Tu. Asal usul dia. Kalau tidak kita baca je lah Bismillah je. Tapi kerana banyak orang membaca, dia tak tahu apa yang dia baca. Malah dia belum membaca lagi lah. Kalau membaca dia kena tahu ni. Dia baru menyebut saja. Yes. Saya bagi contoh lain. Katalah Alhamdulillah. Kita buat satu lagi ya. Alhamdulillah ya. Kita kalau pergi itu ayat kedua lah ya. Contoh Alhamdulillah kan. Agaknya apa 3 rakaat tu? Hamim dah betul. Setengah huraka tu daripada kalimah tu kita boleh kenal. Sebab Hamzah Lam Ta'rifah tu komponen tambahan. Yang original dia 3 Hamim dah tu. Ya, so kita boleh kalau tak percaya tekan situ dia pun beri bawah Hamim dah pun. Kan alat ada untuk bantu kita ya, tapi sebenarnya ada 2 cara lah daripada kalimah tu. Tapi yang ni malahnya sim waw tu tak nampak. Dia complicated sikit lah sebab dia bersabit huruf ilah. Haminda bukan huruf ilah, dia jelas lah. Daripada kalimah boleh identify. Ya. Okay, jadi kita mula samalah ha, space kan, lepas tu mim, lepas tu dal. Lepas tu cari kata dasar dia. Kata dasar kalau tak ada huruf ilah lagi senang. Ya, sebab dia tak ada bertukar. Jadi kita gabungkan dia. Lepas tu huruf yang pertama tu biasanya sentiasa baris atas. Itu kata dasar. Huruf kedua kadang-kadang baris atas, kadang-kadang baris depan, kadang-kadang baris bawah. Tapi yang ni dia baris bawah. Ya, nak tahu tu ada cara lah nanti kita tunjukkan ya. Tapi kata dasar dia lah Hamidah. Dan yang ketiga pun baris atas juga. So yang kedua je berubah. Dengan syarat kalau tak ada huruf mat. Kalau huruf mat dia pun tak boleh mengambil baris lah. Ya, macam tadi sebab dia tak ada baris tak apa. Jadi sin tetap baris atas. Mim yang ni untuk ni dia ambil baris atas. Yang ni sebab dia huruf alif tak boleh ambil baris. Jadi sama saja. So yang ni ni bermakna yang ni lah kata dasar dia. Kita copy ni bawa sini. Ya, dan nama makna dia ialah Hamidah makna memuji. Dalam bentuk kata tu je. Ya, so memuji kita masih lagi boleh Arab ni mim waw jim ya lah. Memuji.
Dia dalam bentuk kata kerja, ya. Lepas tu bentuk kata terbitan. So kata terbitan ialah sebab kalimah tu isim, alhamdulillah isim. So dia mesti dalam bentuk isim. Ya. So Hamin Daum ni sebenarnya dia membentuk kata apa? Kata nama yang berbunyi hamdun. Hamdun. Hamdun ni ialah sebenarnya isim masdar juga. Wazan satu. Hamdan tu ialah perbuatan. Hamdan ialah Kata dasar sentiasa perbuatan. Perbuatan. Sekarang ni perbuatan nak dijadi dalam bentuk nama. Kata nama. Dimula dengan kata terbitan yang asal ialah hamdun sebelum jadi alhamdulillah. Maknanya dia mesti nakirah, mesti mufrad, mesti marfu', mesti muzakkar. Hamdun mana hamdun ni muzakkar lah, ya. So kalau kita nak terangkan yang sama dengan kata dasar, ismun ni pun sama, ya. Kita boleh terang dah kat sini yang ni sebenarnya kata terbitannya. Kena lengkap lagi proses pembentukan kalimah ni, ya. Kita boleh label kat ini ialah kata terbitan. Kata terbitan ialah taro, baya, tanun, ya. Kata terbitan. Bila kata terbitan dah ada makna. Ya. Sebab kalimah dia isim, so mana kata terbitan dalam bentuk isim, ismun makna dia nama lah. Nama, non alif mim. Ya, walaupun asalnya menamakan, bila digunakan bentuk kata nama, dia jadi menamakan, bertukar menjadi nama. Sama jadi ismun. Menamakan jadi nama. Lepas tu diubah suaikan, barulah dia lengkapkan dengan idhafah tadi dan kita boleh menterjemahkan dah. Jadi bismillahi ialah bi itu makna dia dengan. Ya, dengan kita tak boleh Arab, kita kena pergi ke lesi logos Melayu, ya. Lesi logos kat sini ambil tag lain, ya. Yang ni boleh tukar ke Melayu Jawi. Dia sebab kita nak ambil Melayu, Melayu je. Dia tukar scroll ke bawah ada Malay Jawi dia tulis. Ni Malay Jawi. So kita boleh menulis Jawi Melayu. Dengan sebab dia dengar ni. Arab tak dengar. Ada. Ini semua kena mahir lah, ya. Dan so ini Jawi. Tapi kita punya tadi dekat sini. Apa kita buat? Kita copy je. Copy. Sama ada tekan copy ni ataupun dia bawah ni ada tulis nak copy, Ctrl C ni. Kita tekan Ctrl C, bawa ke Arab tadi, paste kat situ lah Ctrl V. Dengan nama boleh guna Arab. Non alif mim kan. Tapi kita copy tadilah mana dia ni. Sebab kita dah dapat dalam ketepitan tadi. Dengan nama. Lepas tu Allah kalau yang ni yang tak nak yang berbaris, kita type lain lah, balik lah. Iaitu Hamzah Wasal. Lam tu kita tasydid kan. Lepas tu ya, kalau tak berbaris lah. Dengan nama Allah. So maknanya kita, bila kita buat kata terbitan, pembentuk kita dah boleh menterjemah dah. 3 dengan 4 biasanya boleh buat sekali. Jadi maknanya bukan kita tak kenakan, kita boleh menterjemah dah bagaimana. Kita tak tengok terjemahan, kita sendiri ada. Macam mana boleh kalau tidak kita baca dengan nama Allah juga kan. Kita ikut je tapi kita tak tahu kenapa dengan nama Allah. Dengan ni kita ilmu tu kita ada sendiri. Kadang-kadang orang katalah orang translator salah kan, kita tahu dia salah. Kalau tidak kita percaya je, ikut je lah. Jadi macam ni juga, hamdun ni juga adalah kata terbitan. Kita letak kat situ, tapi nama hamdun ialah memuji. Kalau kata nama jadi apa? Pujian. Pujian lah. Pujian. Pujian boleh Arab ke tidak? Fa, waw, jim, ya, nun, ya. Cuma bezanya fa Arab dengan fa Melayu lain. So kita pergi Melayu jugalah. Ya, kalau fa Arab dia fa 1 titik. Tapi Melayu fa dia 3 titik jadi.
dia P. Kalau fa Arab F. Jadi kalau guna fa tu dia punya fujian lah. Bawah jim ya alif nun. Pujian. Kopikan dia. Highlight that, Ctrl C, bawa ke Arab tadi, masukkan ke sini. Dah dapat mana kata terbit. Jadi bila kita jadikan kalimah, dia akan menggunakan mana yang sama. Tapi ini pujian masih lagi nakirah. Ya. Jadi dia nak jadikan isim. Jadi apa step yang seterusnya ialah yang hamdun tadi tambah hamzah lam ta'rifah. Jadilah nakirah. Bila letak di awal tu hamzah lam ni dengan lam tu lam yang bersukun, jadi kita sukunkanlah. Ni kan. Jadilah alhamdu. Bila dia nakirah dia tak boleh tanwin dah. Dia kena ambil satu baris je dah. Tomah. Jadi alhamdu. Ya. So bila dah alhamdu, dia mesti menggunakan kata terbitan punya apa ya? Punya makna tu dalam bentuk makrifah. Jadi kalau nakirah tadi dia pujian, jadi kita makrifahkan dia mana segala pujian. Ya, so ga Arab tak ada, kita Melayu lah, ya, segala. Iaitu sim, ga, alif, lam, alif, segala. Tengok kalau ijaan dia tak ada alif, dia akan jadi macam ni lah. Tapi saya rasa ada alif, kita boleh check dia lah. Ya, kopikan dia, bawa ke Arab tadi, masukkan di sini sebelum pujian, segala pujian. Okay. So, kalau nak panjangkan sikit, tu lengkap lah. Jadi alhamdulillah maknanya segala pujian. Lillahi bagi Allah. Jadi segala pujian bagi Allah. Kan? Jadi mana besok kita boleh menterjemahkan kalimah, kita menterjemahkan seluruh ayat. Sebab tu Quran ni kita tak boleh bergantung pada terjemahan. Tapi malahnya kita tak diajar cara itu. Kita sekarang ni ramai banyak Quran cetak baru dia disediakan terjemahan. Sebab tu kita terlekat dengan cara itu. Dia tak tahu lah. Ya. Asal usul dia tak tahu. Tipu rakam tak tahu. Kata dasar tak tahu. Ya. Makna asal tak tahu. Tu banyak benda tak tahu. Dia tahu bunyi kerja. Kalau dia nak faham, dia baca terjemahan. Tapi dia pun tak tahu kenapa terjemahan tu macam dapat diterjemahkan macam tu. Dia pun tak tahu juga. Itu yang membezakan program yang kita buat ni. Yang kita nak, bila kita kata menguasai. Yang tu tak boleh menguasai macam tu. Banyak benda tak tahu, tak boleh menguasai. Lepas tu kita boleh klaim menguasai. Formula 8 ni untuk menguasai. Ya. Dengan banyak lagi yang benda lain. Ini pun 8K saja. Dan Ni satu kalimah tu pun dia punya proses tu pun dia pada dua faktor teknik. Ya. So kalau kita tak belajar aspek tu, kita tak tahu lah. So 8K ni dah menyediakan banyak, betul? Banyak akses kepada maklumat-maklumat yang penting untuk mengenal. Kita boleh buat Allah. Kita boleh buat sendiri. Dia ada. Okey ya, Allah sebenarnya ada huruf alqa, tapi untuk tujuan pemantapan akidah kita dengan Allah, kita tak nak ambil Allah tu gunakan huruf alqa. Sebab apa? Takut dia jadi umum. Dia jadi huruf alqa, dia jadi ilahu, mana Tuhan. Seolah-olah kita berakui ada Tuhan yang lain pada Allah. So Allah kita dah ambil satu pegangan, bila Allah ni lafzul jalalah dia panggil ni, kita tak mau buat dia daripada bentukan. Kita dah dipanggil kalimah yang jamid. Jamid tu memang dah tulisan macam tu, supaya kita bezakan tak ada Allah, tak ada Tuhan lain. Kalau kita nak
kita boleh Kalau Tuhan boleh alif lam ha. Tiga Hmm. huruf ada. Jadi ilahun maknanya Tuhan, umum dia. Kalau nak jamak dia alihan. Itu jamak Tuhan. Tapi kita kena membuat keadaan kita kata la ilaha illallah. Tak ada Tuhan. Jadi kita kata Tuhan satu je. Jadi dia tak ada daripada huruf. Eksklusif dah. Kita tak nak dia tu adalah Tuhan yang dimakrifahkan kan. Kalau kat dia ilahun dia nakirah. Bila nak makrifah tambah alif lam hamzah lam ta'rifah jadilah Allah. Seolah-olah Allah ni adalah Tuhan yang kita makrifahkan. Dia akan mencabar lidah kita. Sebab tu kita tak nak buat macam tu. Walaupun ada pendapat macam tu, kita kata kita tak setuju dengan pendapat tu, kita ambil pendapat yang lebih kuat, iaitu dia jamin. Ya, kita panggil dia kalimah tu special lafzul jalalah. Kalimah sebutan yang agung. Jalalah tu mana agung. Bukan dia tak ada, tapi kita tak mahu ikut. Betul syarah dia tu. Banyak kaedah kita akan dapati berbeza ya, daripada yang biasa saja. Sebab Allah suruh kita afala ta'qilun, afala tatafakkarun, untuk kita gunakan akal, critical thinking. Yang yang agak-agak mengelirukan tu kita ketepikan. Yang mempersoalkan akidah kita ketepikan. Dari segi bahasa, memang dari segi bahasa ada boleh. Tapi kalau untuk akademik dia panggil ya. Kalau untuk akademik purpose boleh. Tapi kita nak pemantapan berlaku. Sebab ini Al-Quran. Kalau kita nakkan waktu kita nak mantapkan. Kita ada masa ke? 3.20 ya? Okey. Kita target dan 3.30 ya. Itu lebih kurang. 1 hingga 4 baru. Tak ada lagi tajwid lagi. Kan? So bila masuk tu lagi mantap lah. Ya. Lepas tu yang bila kita buat pembentukan kalimah ni sebenarnya kita dah buat 6 dan 7 sekali. Kita mengeja dan menulis. Sampai kita tadi kan kita eja dia. Tu dia sampai 6 dan 7 nanti lengkap lah. Cuma yang tak ada sekarang tajwid saja. Dia dah dah hampir keseluruhan dah. Tapi dia kena praktis lah. So mana ini baru kata bismi kan. So kalau bila kita buat tajwid nanti dah sampai 7 dah. Lepas tu kita buat yang ke-8 je. Habis bismi tu dah kita buka pada soalan. Tanyalah apa. Kan? Kita kena explain huruf ya. Kenapa bila kata contohnya ba dari bawah. Macam mana nak membunyikannya? kita boleh explain. Ya. Itu bagian tajwid lah kan. Ba dari bawah, sin pula sukun. Sin sukun macam mana nak bunyikan? Dia ada makhraj dan sifat dia. Mim dari bawah ada makhraj ada sifat dia. Kan? Dia bukan explain yang tu kita kena terangkan dia. Ya. Itu bagian tajwid lah. Yang tertentu ya, bergantung kepada kalimah. Kadang-kadang aspek tajwid dia berbeza lah. Ada yang kalau Allah tu lain pula. Soalan dia contohnya Allah lam dengan lam tu dia ada idgham pula. Dipanggil idgham mislaini. Pertemuan dua huruf lam yang sama kan. Dalam bismi tak ada itu. Jadi bergantung pada kalimah. Sebab tu menguasai itu maknanya apa sahaja kalimah dia ada aspek tajwidnya dan kita kena mahir keseluruhan aspek tajwid itu. Kita betul lah jadi. Ya. Bila kita tahu makhraj dengan sifat tu bagian membunyikan. Yang lain tu bersabit dengan hukum. Ya, hukum. Ada yang bersabit dengan memanjangkan pula. Itu tajwid juga. Dan lepas tu ada juga apabila kita menyebut di hujung tu kita panjangkan menukarkan
Sebab kita baca secara wakaf. Kalau sambung dia lain. Wakaf lain, itu tajwid juga. Bismillah, kalau sambung Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita berhenti Bismillah, kena amat arili sukun pula. Panjang kan? Itu tajwid je kan? Itu kita tahu. Bismillah kalau kita wakaf kan kena panjang lah tu kena pakai panjang. Dah kena panjang. Dia mat arili sukun. Itu bagi hukum mat. Lepas tu ha tu disukunkan, bukan baris bawah. Masa menyebut dia akan disukunkan. Kita panggil dia sukun mendatang. Sebab dalam ejaan tak boleh sukun, kena ha tetap baris bawah. Sebab dia majrur. Kalau dia sukun, dia tak majrur dah, tak boleh. Bunyikan tu sebab kita wakaf diketukarkan sukun mendatang kita panggil. Dan maknanya kita hanya mensukun dalam sebutan. Dalam ejaan dengan tulisan tak boleh. Banyak benda sebenarnya untuk. So ilmu ni yang kita nak sampaikan kepada masyarakat sebab 90% dari masyarakat kita jahil tentang ilmu ni kan. Yalah. Jangan terpanjat, memang itulah keadaan. Itu satu. Yang keduanya ialah dari segi sikap orang kita tak minat belajar benda ni. 90% dia merasakan tak penting. Kerana dia tak faham, ya? Dia tak tahu ilmu tu, jadi dia kata tak penting. Dia lebih suka membunyi. Sebab dulu dia jadi budaya, orang belajar kan hanya membunyikan. Tapi Allah kata bukan. Allah tak suruh kita hanya membunyi, Allah suruh kita membunyi. Bermakna kita tak sedar sebenarnya apa yang kita buat tu berbeza dengan apa yang suruh. Kita suka cara kita. Bahaya. Juga dulu Bani Israel Allah cerita banyak dalam Quran. Bagi Taurat, tapi dia ubah suara sebab dia tak sesuai dengan kehendak dia. Ada yang dia padamkan, ada yang dia tumpahkan. Sebab tu Bani Israel jadi macam tu. Kita pun cara tak sedar kita macam terlibat je kan. Proses yang sama tanpa kita mengetahui. Allah kata jangan buat apa yang kamu tak tahu. Kalau nak buat sesuatu, mesti tahu. Kita membaca, kena tahu kenapa. Sekarang banyak kita membaca, tapi kita tak tahu apa yang kita. Bukan baca pun, kita membunyikan, tapi kita tak tahu apa yang kita bunyikan. Macam ada Bismi, tak tahu kalau tanya kenapa orang. Banyak kan tak tahu. Kan? Itu maknanya membuat sesuatu kita tak tahu. Kita baca tadi maksudnya tak betul lengkap. Kita hanya kalau tengok daripada 1 daripada 15 nisbah yang kita tahulah. Mana kita tahu membunyi, tapi kata bunyi tu ialah ada 14 benda lain lagi yang tak tahu. Tapi kita dah rasa kita dah membaca. Yes. Sebab kita rasa itulah pembacaan. Rupanya tak. Macam kita kata macam tadi kita buat rumah kan. Sedang buat rumah tu ada 20 perkara kena siapkan. Kita baru tahu 1-2 je. Baru tiang dengan atas. Oh ini rumah aku. Lebih kurang macam dah kita buat hati. Tapi benda ni fizikal senang nampak kan. Yang ni orang tak nampak sebab benda ni mensampaikan indah, attitude. Nak membetulkan ni memang cabar lah. Dia kena hayati, dia panggil hayati, lepas tu berkongsi pula, kena sampai pula. Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nabi yang terbaik orang yang belajar dan mengajar. Itu pun kita tak tahu kan. Saya tahu pun bila saya buat PhD baru saya tahu ada itu.
belajar, kita Ya, Nabi kata belajar dan belajar. Allah kata belajar dan belajar. belajar, kita kena Dia ajar katakan belajar. Sebab kita mengambil pendekatan kita belajar saja, sebab tu masyarakat kita jadi macam ni ni. Memang tak tahu Quran ni. Sebab kita belajar pun tak habis-habis ya. Kita belajar pun tak lengkap kan. Jadi kita pertamanya kita belajar tak betul, tak lengkap. Keduanya kita tak tahu yang kita kena mengajar orang. Kalau kita tahu kita kena mengajar orang, mungkin proses pembelajaran kita akan berbeza. Sebab kita nak mengajar orang kan, belajar. Jadi kita akan buat cara lain. Bukan cara sekarang. Tapi sekarang ni kita tak perasan, ya Allah tu kita mengajar. Nabi suruh kita mengajar. Jadi dia ingat kita belajar aja. So dia ambil ringan. kita kongsi tu kita Ya, mengajar. kongsikan apa yang kita dah belajar. Kalau tahu kita dapat ada sesuatu yang kita dah pandai kan. Ajar yang dah pandai. Itu je. Kan anda berkata meeting ajar satu Quran. Tak. Belajar, kita hari ni belajar Alhamdulillahirrabbilalamin. Contoh. Mahir dia. Kongsikan dengan orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dia nama belajar dan belajar. Kita tak betul. Follow lah. Pendekatan kita, kalau tanya saya, kebanyakan tak tepat pada apa yang Allah panggil. Tapi dengan so kita buat macam ni, kita buat lain. Kita mengikut dalam Quran tu Allah kata, wala tattabi' wah, janganlah kamu ikut hawa. Hawa ni kendali diri. Hawa ni yang merosakkan kita, sebab hawa ni ialah mainan syaitan. Syaitan dia gunakan hawa nafsu untuk menyesatkan kita. Jadi kalau kita ikut dia, sesatlah kita. Sebab tu kita jadi dah keadaan kalau kita kata sesat, orang marah kan, tapi the reality sebenarnya kita memang sesat. Termasuk saya dulu, saya mengaku saya sesat dulu. Sebelum saya betul memahami ni kan, saya kalau kata saya sesat, saya mengaku. Tak marah sebab I go through that process. Sebab tu orang kata I take the trouble nak menguasai ini dan kongsikan kepada masyarakat. Bagi kita tak mahu masyarakat sesat kan ya. Boleh je macam ajar so kita share macam kita tahu tinggi kan, tapi doktor rasa Bertanggungjawab. Ya. Sampai kalau satu ayat. Okay. So maknanya memang bertanggungjawab, kita tanggungjawab. Siapa yang tahu kena beritahu kepada orang yang tahu, selamatkan dia. Sebab dalam Quran tu, siapa yang tak faham, mana dia tak ikut dia, itu jadikan panduan kan. Maknanya dia ngikut syaitan. So syaitan memang dia nak nyesatkan kita. Ya, dia. Ya. banyak Memang banyak benda ya. Sebab tu Allah mula dengan ayat Allah turunkan Al-Quran tu, surah Yusuf tu, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab tu supaya kamu faham, menelitinya dan menggunakan akal untuk memahaminya. Dan bila faham baru boleh jadikan panduan. Kalau tak faham tak jadi panduan. Okey, tak apa. Kita untuk hari ini kita simpan di sini ini ya. Yang ini okey. Kita tengok ya. Bahan ni kalau kita nak simpan dia ada dua cara. Tu tadi kita ada tag belatas tu yang kita tengok. Boleh kalau kita boleh bersihkan bahagian atas tu, kita tag tu dia. Okey ya. Kita select ni. Situ nampak kan? Yang belah kiri ni. Annotation dia panggil. Oh ni tak nampak tak nampak. Okey, tak apa. Tag ni kita alihkan kejap. Ya. Lepas tu
kalau nak bersihkan tu, kita annotation ni, dia ada cara dia lah ya. Kita ambil kotak putih. Lepas tu kita buat kotak belah atas tu. Jadi kita tag tu boleh kita letak balik. Ni warna merah pula, ambil tu putih. Buat kotak putih. Dia bersih sikit lah. Jadi tag tadi, tengok kalau dia boleh alih, kita alih. Kalau tidak, dia kena copy. Sebab kita benih, tag tu buat kemudian tengok boleh. Kalau boleh jadi, tak boleh. Jadi kita kena alih, kena copy yang ni. Pembetulkan kalimah ni, kita copykan, lepas tu ambil teks, baru kita boleh tag ke atas. Ni kita ajar je lah. So yang ni tadi boleh padamkan. Itu pun kena tahu je teknik-teknik tu. Kalau tak tahu, dia tak ada. Jadi mana kita buat ni dalam yang nombor 3 lah, pembetulkan kalimah ya. Penerangan tadi kita dah buat nombor 1 yang ni, nombor 2 yang ni, lepas nombor 3 yang bawah ni. Dan ini kita boleh simpan dalam print screen. Bila print screen, dia akan simpan dalam screenshot. Kalau kita nak rujuk balik, kita buka je nanti. Kalau kita tak buat print screen tu, dia hilang lah. Kena buat balik dan sebagainya. Tu banyak. Ini part of the, apa orang kata tu, package juga. Untuk mahir keseluruhan dia, termasuk digital, pun kena kita kongsikan dengan siapa-siapa yang jadi tetamu kita lah. Jadi pelajar kita. Kita belajar dan Ya. belajar. Okay, 3 boleh lah saya kita beri ini. Untuk di sini dulu, kita sudahi dengan bacaan tasbih kifarah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.